Baru-baru ini, pengakuan penyanyi Aida Jebat berkenaan tidak pandai melakukan kerja rumah cetus pelbagai reaksi daripada netizen. Nur Suhada binti Jebat, 33 atau lebih dikenali sebagai Aida Jebat, menyifatkan 4 tahun tinggal bersama keluarga mertua sebagai fasa kehidupan yang cukup selesa. Sepanjang tempoh itu, Aida mengakui tidak pernah melakukan kerja rumah termasuk memasak kerana segalanya diuruskan tukang masak dan penjaga anak di rumah mentua. Menurut Aida, gaya hidupnya lebih tertumpu pada kerjaya seni dan tanggungjawab luar, manakala urusan domestik diserahkan kepada pembantu rumah yang ada. Kini, selepas rumahnya siap diubah suai, Aida dan keluarga sedang dalam proses berpindah ke kediaman sendiri. Bagi Aida, keputusan untuk berpindah ini bukan sekadar tukar lokasi, tetapi simbol peralihan kepada hidup lebih berdikari dalam urusan rumah tangga, memandangkan sudah 4 tahun mereka menetap bersama keluarga mertua. Rentetan itu, Aida mengakui sedikit gementar dan tidak yakin sepenuhnya untuk mengurus rumah sendiri meskipun masih mempunyai pembantu. Walau bagaimanapun, Aida tidak menganggap ianya satu beban, hanya tertanya-tanya sama ada mampu menyesuaikan diri selepas sekian lama hidup dengan sistem yang teratur. Rata-rata netizen memahami situasi Aida dan memberi semangat sambil berseluruh menyambutnya ke alam rumah tangga sebenar yang penuh cabaran sebagai isteri dan ibu. Untuk rekod, Aida mendirikan rumah tangga dengan pengacara dan pelakon Nabil Mahir pada 1 Januari 2021 dan dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Ana Naila 5 tahun dan Ali Matin 3 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Aida Jebat dapat menyesuaikan diri dalam urusan rumah tangganya dengan baik.